Ni kambing kan? Ya, dah. Ya. Dah. Maggi goreng. Bulan dirimbang sejarah. Kuih makanan kalau seorang punya ni. Kalau seorang makan kuih. Ni kapok lychee kan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada sama. Agak sama. Kuih 4 segi elok ah. Dia pun dah frame elok ah. Cik apa murtabak. Berapa satu tak murtabak? Ha? Berapa satu? RM7. RM7. Ayam ke daging? Ayam sama, daging sama. Okey. Roti John datang. Ha. Satu biji ya. Oh, tapi tebal no. Ha. Kuih makanan kalau seorang punya ni. Kalau seorang makan kuih. Ha. Ya, sama ya. Jadi Lagi itu ya. ini sekali ya. Oh, wow. Kambing grill kat Kuala Ketih, Bazar Ramadan.
pepper sauce kan? Ya. Saya guna kan? Ha? Saya semua ini. Aku nak masuk dulu lah. Ni siap dah ni. Berapa satu dek ni? Satu ada 15 dah, 20 dah, 30 kak. Yang mana kak? Oh. 30, 20, 15. 30, 20, 15. 30, 20, 15. Yang tu 20, yang tu 15. 30 lebih. Patok banyak kan? 30. Yang dia itu. Tak mana kak? Kak, saya ambil 30 kan? Bos tak kat kak 50. Boleh tak? Boleh lah. 30, penalti tu. 30. Boleh lah. Bukul tak kat kak 30. 30 kakak. Dengan tanya dah ambil tu. 30. Bos tak kat kak 30. Boleh tak 30? Boleh lah. Ayam nak? Ayam? Nak ayam mana? Ayam bakar, ayam goreng? Ayam bakar. Ini lebih sikit. Buang masa nak? Nasi kerabu ni lauk boleh pilih kan? Boleh. Nak lawan tak? Kalau set dia pun ada. Nasi dagang pun ada. Dagang pun dah ni. Nasi dagang kan? Ayam daging RM5. Ni. Satu RM5 ya. Ayam sama, daging pun sama lah. Cendol gula merah. Ya. Sebelah dia ada cikak. Hashim ikan bakar. Oh dia. Oh. Tinggal segar mai, panas-panas ikan uji fresh-fresh nak. Ni harga ada siap pun ada lah. Ya, ada ikut sen, sakcik semua dah jadi. Okey. Uji bakar ni tilapia. Ya, tilapia bakar tu. Ni temen borek. Keborek. Oh. Ni temen lemak. Borek nak ni temen lemak ni RM4 kan. Oh. Ada ni nak boleh habis. Oh tu. Ya, betul. Ni keli bakar ada ikut sen. Keli ikut saiz lah dah. Ya, ikut sen ada kecil, ada besar. Kan tukar pun dah ni. Ya, kita ada Pun ikut saiz. semua ikut sen. Semua itu juga ada sen ya. Oh ya, ni kencang Caru. banyak. Oh sebab nyok ya ya. Ya. Ni siakak hot lah, water hot item lah. Oh tu eh. Lalu habis lah tau. Boleh sisa sikit habis. Dia sampai cepat dapat lah. Ni pari.
Lain ada daging makan ada. Ketimbang. Okey, siap hot sale lah no. Ya, hasil tu. Habis Tadi apa dulu dah? Besar 30 habis. Oh dah. Baru Okey, okey. habis. Dia kalau nak kalau nak siakak kena mawar lah kata. Ya. Dia kalau main kuina lagi habis orang main tanya siakak ada tadi. Dia pakai. Main lambat Nabi. Ya, okey. Udut udang, otak-otak sata. Ni. Udut udang RM1 ni lah. Otak-otak pun RM1. Tu. Ni sata daging satu cucuk RM5 lah. Tu. Satu cucuk RM5. Kalau sata ikan pula RM4. Ni. Bakar di sini nampak tu. Ori. Yang ni pula apa? Nasi ayam percik cuk. Satu RM10. Ni 10 je shake. Ada 7. Ni 7. Oh. Ni RM7 dah. Kalau yang ni 10. Tu dia. Ni satu betul RM8. Ni RM4. Yang ni sekok RM27. Sekok RM27. Bangga madu. Replay. Bulan dirimbang sejarah. Ayam golek pandan. Ya. Oh, berapi ya tu. Tomong grill. Main api, main fire. Water skewer. Oh. Oh dia. Nasi kukuh ayam berapa dengan cucuk udang pun ada ni. Tuh, cucuk udang. Boleh pilih ni. Pasemol satu RM6. Ni pasemol RM6. Si kukuh ayam berapa. Memang lawan dia lah.
Sekali dengan fry small lah. Ayam goreng sekali. Tak biasa kan nasi. Rice pun ada ni. Ayam popcorn. Satu. Kak Ros, laksa dan ayam balang. Ini dia. Oh, siap ada. Merah, hijau, kuning semua ada. Color traffic light ni. Ni nasi ayam madu RM7 ah. Ya. Ayam madu, ayam masak merah, nasi tomato. Nasi ayam dia color kuning. Ya. Tomato, kalau tomato. Betul dah. Dia merah-merah sikit kan. Sup tomato RM7 juga. Sama juga. Pulut udang satu sini. Pulut udang pun ada. Ya. Ni. Udang RM1. Pulut udang buat sendiri lah. Ya. Rojak pening, cak udang semua ada ni. Sosis. Bang, satu set berapa? Satu set RM5. Satu set RM5 eh. Satu set RM5 eh. Ya. Kalau nak pilih-pilih pun boleh. Boleh, boleh. Buat di sini ya, bukan buat di rumah. Semua buat di sini. Mak tu dah beli. Goreng saja. Ada semua buat sini. Ada semua buat sini. Yang ini karipak tak ada. Lalu ada karipak. Oh, lalu ada karipak. Karipak pun buat sini. Jadi hari ni ada apa ada ya? Ada yang ni, ada donat, ada cok udang. Pilih. Okey. Hari lain ada karipak, ada martabak, ada. Oh, hari ni donat saja. Hari ni ada karipak. Ada buat karipak ni kot. Satu paket RM3 je. Anak kata, anak ada Satu empat. Satu paket RM3. Ayam apa yang ada? Ayam nyok, tepikai. Koktel. Jengkok lagi. Okey. Sambal pun ada. Sepukul berapa? Satu bungkus RM4, RM3.10. Oh, 3 offer. Tengok tu. Nasi Arab Kapsyah. Bazar Ramadan Kuala Ketih. Ni. Kalau ayam RM10. Tu. Ayam ketupat. Tu. Ayam potong apa? Ayam ketupat. Ayam potong 4. Kalau kambing 18. Kalau mix mix ni campur ayam daging. Ayam kambing. Oh, ayam kambing. Ya. Kalau mix ayam kambing. Ni mix. Awak boleh makan 2 orang, 3 orang. Satu campur 2 orang boleh makan. Ya. Ni kambing eh. Ya, dah. Ya. Dah. Satu RM3, dua RM5. Ya, soya pun ada, yang tepung pun ada ni.
Tuh. Panas-panas ni memang laku ayam ni. Tuh, tengok menu-menu tu. Tahu begi, Vietnam roll, buah pelam potong, campur buah campur. Ya. Buah pelam ada. Nah, ni siap dah ni. Nah, ni jenis-jenis kelabu ni. Kelabu pun ada, kelabu kaki ayam pun ada. Pelah. Vietnam roll tadi tu. Ayam berempah. Nasi ayam berempah. Nasi ayam berempah. Ini. Nasi kuning ayam berempah. Nasi kuning ayam berempah. Tu. Bukan nasi lemak kan? Bukan nasi lemak. Nasi kuning. Nasi bukan nasi minyak kan? Dia minyak. Nasi kuning kan? Oh ni. Ada santan. Okey. Empat dah ni. Ada empat rendang ayam, rendang daging. Malah nak buat nanti je. Okey. Ini saja. RM7. Tu harga dah. Udang satu berapa ni? Satu set? Udang satu set RM7. Satu set RM7 kuah kacang. Kuah kacang. Bukan, kuah kacang bukan. Cucuk lekat. Oh, tu dia. Dia cucuk lekat tak? Oh, tu dah. Kuah kacang cucuk lekat. Ha. Ni cucuk lekat. Dia pasal dia pekat kan? Ni satu berapa apa ni? Tahu begini. Tahu begini. Daging 8, ayam 7. Ayam 7, daging 8. Dia ada ni daging ni. Ni ayam. Ni ayam gepuk. Baru balik. Dia kata resepi Medan. Tapi kalau batu tumbuk ni dia lah. Main daripada sana lah tu. Budak besar lah. Ayam tu. Ayam kami berat. Oh. Perak satu hari ayam. Oh dia. Nasi dia kalau apa? Ya? Nasi dia kalau apa? Nasi. Dia kalau putih, nasi biasa. Oh nasi biasa. Iya. Okey. Cuma sambalnya ada extra pedas, kurang pedas. Oh dia. Sampai hijau sampai merah lah. Jadi kurang pedas, ini extra pedas. Ni extra pedas. Jadi bila order ketuk lah kan? Nasi ketuk lah, nasi gepuk. Satu set berapa? Satu set 13. Ni. Satu set 13. Tu goreng panas-panas tu. Bukan goreng di rumah. Popia. Tengok leh. Popia Kuala Ketir. Popia Kuala Ketir. Popia Kuala Ketir. Jenis berapa jenis ada? Ya. Berapa jenis ada? Kita ada 20 jenis semua. Ya. Tapi yang kita bawa main ni 10 saja. Okey. Kita yang best seller Big Mac daging, Big Mac ayam, Mac and cheese, carbonara ayam. Tiga ni antara best seller kita. Okey. Kalau sehari kita buat main untuk Big Mac daging sebanyak 300 biji saja. Habis tu kita akan tambah dah. Ya. 5 biji RM10. Mana best seller mana ni? Best seller kita Big Mac daging. Ya. Big Mac daging kita best seller. Tu dia boleh pilih, boleh campur main. Okey. Nak kepok main boleh kita kepok main bagi tolong. Ya. Tu dia. Tu dia dalam ni. Tu dia. Dalam. Pilih main. Ni carbonara daging. Yang ni carbonara daging. Yang ni menu baru kita. Oh. Baru buat 2 hari lepas. Oh, betul eh? Baik. Okey.
Semua bagi dengan sos Semua kita bagi dengan sos. Kita ada sos kita. Ada sos special kita buat sendiri homemade. Oh, Dia tu. sos Thai campur dengan sos biasa. Okey. Daripada tu, ni ni Big Mac ayam Dan semua ni ada. ayam. Cari mai bazar Kuala Keting. Banner warna biru. Benda kalau biru. Orang panggil popular banner biru. Oh tu. Orang panggil popular banner biru. Dia pesan lah. Ini ayam gunting tak ada, ayam gunting tutup ni. Tidak, ni ayam gunting pada hasil. Oh, ayam kutu rehat ni. Ini ayam gunting cuti. Macam apa kat nak? Yang buah. Manis-manis ni, dia bagi akak. Apa? Film apa? Lagi? Ayam buah. Ya, ni, Mat, tengok ni ayam buah ni, ayam buah. Satu bungkus RM4. Satu bungkus RM4 ni. Fresh ni. Jauh yang ni. Tak kena buat buah apa. Ya. Ayam apa dah? Ayam tebikai. Strawberry. ada, Amra. Strawberry campur mikai. Tapi yang mahal balang dia tu. Balang beli Balang beli asin Duk pusing bazar Ramadan tak jumpa lagi balang macam ni. Ni. Cantik balang dia. Lalu balang siap dah tu, 4 segi tu. Ayam goreng hot and spicy. Itu dia. Ayam Korea apa dah ni? Ayam Korea RM5. Chicken popcorn ni RM3. Ni. Ada yang RM1. Ada RM5. Ada RM2. Dekat ayam ni. Ada RM2.5. Paha RM2.5. Tuh, goreng panas-panas ada belakang tu. Ni nasi goreng kampung. Nasi goreng ikan masin. Berapa RM3? Bihun goreng pun RM3. Mi sanggui apa dah? semua dah. Kocok kerang. RM3 Maggi goreng. Perut ada, daging ada, keting pun ada. Sup RM6. Kocok sup RM6, mi sup pun RM6. Serba RM6. Tu okey dah tu. Mana tak nampak pun.
Telur biji RM6. Tuh, biji telur. Tengok kuah dia tu. Ni. Dia dapat nasi ulam, nasi tomato, nasi ayam. Satu RM7 dah. Buat lampu. Buat lambu pun ada. RM4 saja. Ni buat lambu RM4 dah. Nasi ulam ni nasi orang Kedah lah no. Orang Kedah dia makan nasi ulam. Bukan nasi kerabu. Pantai Timur nasi kerabu. Dengan nasi dagang ya. Nasi tomato. Ni bagus ni, dia pun plastik. Nasi ayam RM7. RM7 juga. Tuh. Ayam perempah RM7. Tuh. Ramai tu. Satu berapa nasi ni? Harga berapa harga? Yang ni 13. Oh ni 13. Yang ni 10. Ayam madu 12. Daging hitam 10. Okey. 10. Nasi kerabu tu. Macam-macam pilihan ada. Nasi ayam kunyit sambal gesek. Ya, nasi ayam kunyit tu. Tu tengok udang besar tu. Ayam dengan daging. Ni dicampur ni. Ada ayam, daging. Satu RM9 saja. Dia pergi dengan sos dia lah. Dengan sup. Sambal gesek. Oh, sambal gesek. Bukan apa sambal kau. Tu sambal gesek kau. Ni lagi ni. Fresh. Semangka juice boy. Semangka ni bahasa Indonesia ni. Kalau macam kita ni tepikai lah. Tuh. Semua tepikai lah. Satu berapa? Satu RM5. Ujung apa dia? Oh, ni kan susu. Mega. Harga berapa? RM5? Semua RM5. Ni kan susu. Sini. Ni capok lychee kan? And family. Big apa sini?